Ada sekuntum je putih kali ni. Kuning 2 kuntum. Yang ini berkuntum-kuntum. Sejenis lagi Dendrobium anismum yang Rehan ada. Ini hadiah daripada Kak Norma ya, kalau tak salah. Kali ni dapat 5 kuntum. Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali ke channel Nurihan Othman. Hari ini 6 Syawal. Rehan merakamkan orkid yang berkembang di bulan April. Dah 2 hari Rehan balik rumah ya dari kampung. Tapi baru hari ni sempat nak tengok pokok bunga. Ni dah kembang. Dendrobium ephyllum. Yang bawah ni dah kembang sebelum raya. Dah mula nak gugur ya. Bunganya dah mula memburuk. Ini masih baru. Matahari belum keluar sangat lagi. Rehan rakamkan bunga ni. Bunga ni bau wangi ya kawan-kawan. Tak tahu nama apa. Tapi selama yang Rehan tahu, nama dia white ginger. Ada sepokok Cattleya yang sedang berbunga. Ini wanda biru pun baru kembang. Rehan tak sedar dia berkembang masa raya agaknya. Masa balik kampung tu dia dah mula kembang. Belum habis kembang lagi. Dan ini masih bertahan wanda hybrid. Dan juga yang masih bertahan ialah anismum ni. Semua dekat sini wangi kecuali Cattleya tadi. Cattleya tu tak ada bau sangat. Ini juga baru kembang. Orkid tulang Dendrobium mini. Ini juga masih bertahan. Kali ni paling lama bertahan bunga ni. Semenjak bulan puasa. Dan sampai hari ini masih cantik kembangnya. Juga si oren ni, spike yang kedua mula kembangkan bunganya. Ada 2 spike ya kawan-kawan. Cattleya putih yang dah kembang awal. Ini sejenis Dendrobium yang bunganya kerinting tapi agak kecil ya kawan-kawan. Maafkan Rehan, rakamannya mungkin gelap sikit. Tapi Rehan tak boleh nak alih pokok ni sebab Rehan ikat pada kayu. Dan ketika Rehan merakam ni adalah waktu pukul 11 pagi. Pokok ni agak terlindung oleh bayang pokok yang lain ya.
Tadi mungkin tak dapat dirakamkan dengan cahaya yang cukup. Bunganya kecil je. Tak padan dengan pokok. Pokoknya besar. Bunga kecil. 3 kuntum terakhir epilum yang kembang pada musim kali ini. Terima kasih epilum kerana telah berbunga. Dendrobium dah kembang 3 tangkai bunga. Selalu ada ya bunga ni. Bukit tulang, manda teret. Ini spike bunga Pius Tankerville yang Rehan beli dari Sabah. Pertama kali nak kembang ni. Tapi jika sempat dalam bulan Mac ni April ini dia berbunga, Rehan akan rakam lagi. Ini Aranda Broga Giant. Dah kembang penuh pada bulan April. Ini bunga orchid Pius Tankerville Rehan yang baru pertama kembang ya. Sekarang tengah berangin, nak hujan. Jadi nanti dia kembang penuh, Rehan akan videokan lagi. Dan terakhir untuk bulan ini, Rehan rakamkan wanda ni. Wanda tulang. 2 kuntum. Cukup sekian dulu dari Rehan kawan-kawan. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.